Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zafira binti Ahmad Nazri, wartawan cilik Buletin Sewadah. Melaporkan secara langsung dari SK Sawah Datuk sempena Majlis Simbolik Pemakaian Rencana Jalur Gemilang pada pakaian seragam murid. Majlis penuh bermakna ini dianjurkan serentak di seluruh negara di bawah selian Kementerian Pendidikan Malaysia. Objektif utama majlis ini adalah untuk menyemarakkan semangat patriotisme, cinta akan negara dan menanamkan nilai kebanggaan terhadap jalur gemilang sejak di bangku sekolah. Menteri Pendidikan Padrina Siddiq berkata, amalan pemakaian rencana ini bukan sekadar simbolik. Sebaliknya, komitmen besar kementerian dalam menggunakan segenap ruang untuk menanamkan rasa penghormatan tertinggi terhadap negara sejak di bangku sekolah lagi. Tepat jam 7.25 pagi, majlis dimulakan dengan ketibaan guru besar diikuti dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri, ikrar rukun negara, bacaan doa serta mesej duta sasiah yang penuh semangat. Tidak ketinggalan lagi, ucapan berinspirasi oleh Guru Besar SK Sawah Datuk yang menyuruh seluruh warga sekolah untuk terus menanam semangat cinta negara di dada. Detik paling dinanti-nantikan ialah gimik pemakaian rencana jalur gemilang disematkan dengan penuh simbolik kepakaian murid, melambangkan semangat kebangsaan yang membara. Detik paling dinanti hari ini bersama saya ialah Encik Puan Cik Mazna, penolong PPD Pendidikan Khas Pejabat Pendidikan Daerah Mersing merangkap pegawai angkat sekolah kebangsaan Sawah Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Bersama kami Puan, boleh Puan kongsikan sedikit tentang harapan Puan bagi majlis simbolik pemakaian jalur gemilang pada pakaian seragam murid hari ini? Okey, terima kasih. Baik, sebagaimana kita maklum, negara kita adalah negara Malaysia dan jalur gemilang itu adalah melambangkan negara kita. Jadi kecintaan, semangat dan juga tu dah lahir daripada jalur gemilang. Bila dipakaikan lencana jalur gemilang, jadi harapan saya anak-anak SK Sawah Datuk mengecap ataupun merasa bangga menjadi rakyat Malaysia, tak kira agama, bangsa, dan dapat menjalinkan hubungan silaturahim dan juga semangat kecintaan kepada negara. Dan saya harap kekal jalur gemilang ini, lencana jalur gemilang itu dipakai setiap hari bila berada di sekolah, dan jangan diletakkan merata di tempat yang tidak sepatutnya, dan sekiranya hilang. Kalau hilang, dapatkan yang baru. Dapatkan yang baru, pastikan dipakai setiap masa ketika berada di sekolah. Jadikan itu sebagai ikon, sebagai semangat. Kita adalah anak Malaysia. Terima kasih Puan, semoga berjumpa lagi. Okey, insyaAllah. Rencana kecil di dada, semangat besar di jiwa. Saya Nur Zafira binti Ahmad Nazri melaporkan untuk Buletin Sewadah. Sekian, terima kasih.